baru sehari je ikut kelas, teriak, menangis. Apa kata dia? Saya baru nampak tajwid tu dia. Cerita dia macam ni. Ada seorang kakak ni, puan ni. Jadi, biasa ada confuse apa semua. Dia tengok-tengok, dia nampak bengkel ni. Dia ikut, dia ajak suami dia sekali. 8 jam session, siap sekali dengan Fesi punya time, face to face. Habis-habis tu, geng-geng jari tajwid tu apa? Semua orang kita tanya kan, nak tahu macam mana dia punya result ni kan. Nak tahu apa kakak ni kata, puan ni kata. Tengok video. Dah jumpa dah Ustaz. Dah pergi dah mengaji tiap minggu kat masjid. Ada kelas dah, ada grup dah. Tapi saya tak pandai tajwid. Sekarang ni saya mencari-cari macam mana saya nak pandai tajwid. Saya rasa saya sangat benak betul lah dalam tajwid ni. Saya tak boleh nak go further. Kalau tanya saya hukum tu, saya jadi keliru. Saya tak tahu nak cakap apa. Padahal pernah belajar tu, ustazah dah bagi tahu, ini mat itu, ini mat lazim. Kalau you cakap pasal tajwid ni, wah sangat confused lah. Tapi bila saya sampai saja dekat sini, saya dah nampak. Macam ni. Saya nampak. Jadi tajwid ni macam satu solusi nak memudahkan kita macam mana nak masuk ke dalam pembelajaran tajwid yang mudah, senang ingat, paling selesa sekali untuk orang tua-tua macam saya. Orang dah berumur. Dan saya berterima kasih dari tajwid. Please kembangkan lagi betapa mudahnya kita nak belajar tajwid. Bukanlah satu perkara yang susah sangat. Kita kan selalu lupa. Tapi kalau ada dari tajwid ni, kita tak lupa dah. InsyaAllah. Jadi saya nak ajak tuan-tuan, jom join bengkel huruf versus huruf tajwid dan tahsin. Bukan untuk orang yang baru belajar saja. Hak ni memang telah dah kalau bahasa kita kata. Yang duk cari kelas tajwid hak yang kena dengan dia pun boleh join. Lagi satu, yang mungkin dah belajar lama tapi dia ada sikit tak apa-apa nak catch up, confuse dan sebagainya pun bagus juga. Sebab apa? Sebab kelas ni bukan sahaja bagi kita hafal ilmu tajwid tu dah. Dia tak mula lagu tu. Dia bagi kita cari punca mana hukum tajwid tu mai. Baru kita boleh faham. Dalam masa yang sama, dia ada sesi dengan fasilitator. Yang ni lah time face to face dan hands on untuk belajar bengkel yang ngajak cari tajwid ni. Dalam masa yang sama, ada lagi satu iaitu kita ada qari jemputan yang akan membantu kita untuk tahsin surah Al-Fatihah, iaitu qari Ustaz Aiman. Dalam masa yang sama, tak cukup yang tu semua. Ada 3 hadiah untuk anda menangi. Tada! Okey, ada satu lagi sebenarnya tahu. Peluang mendapatkan hadiah menunaikan umrah bersama Ustaz Don. Saya. Tapi nanti dulu, yang ni kalau rezeki insya-Allah. Tak semua tapi ada, insya-Allah ada. Yang tu kita boleh kata. Dah lah, kelas ada, ilmu dapat, hadiah mai kat atas lagi. Rugi kalau tak join. Jadi apa kata? Tekan butang kat bawah ni untuk tengok kita punya bengkel dan pilih tarikh yang anda nak.